Kalau kita tak tahu kenapa kita nak beli saham tersebut, market akan ajar kita dengan cara yang paling kejam. Tak kenal saya lagi, saya Ko Saif. Saya dah experience 12 tahun bersaham di Bursa Malaysia. Dan sekarang ni menjadi salah seorang speaker di Bursa Malaysia. Ramai orang baru dalam saham suka dengar cakap orang. Pergi ambil dekat dalam grup-grup WhatsApp lah, dalam Telegram lah. Itu bukannya cara yang betul. Sebelum nak beli sesuatu saham tu, kita kena tanya tau kepada diri kita. Aku beli ni sebab apa? Adakah nak dapatkan pelaburan dalam jangka masa panjang ataupun nak trade dalam jangka masa yang pendek? Inilah yang student saya buat, yang mana mereka akan sentiasa buat latihan berulang-ulang untuk menjadi cekap. Kalau benda ni pun kita kabur, kita tak nampak, kita punya keputusan pun akan jadi tak betul. Saham ni dia macam bisnes tau. Kita kena sentiasa berfikir bagaimana saham tersebut bergerak. Masalahnya, kita ni bercampur-campur tau. Kalau nak saya sambung untuk asas yang kedua, komen asas 2. Saya akan sambung dekat video yang seterusnya.